Air garam untuk selsema dan batuk? Ya tuan-tuan, sebenarnya anda boleh gunakan air garam untuk meredakan simptom selsema yang anda alami. Dalam tubuh kita ada ion klorida daripada garam yang akan digunakan untuk immune cell menghasilkan hypochlorous acid, sejenis bahan semula jadi yang dihasilkan oleh sel darah putih untuk membunuh virus dan bakteria. Jadi kalau anda sesema, boleh titiskan air garam tu dekat bahagian hidung sebab dia boleh bantu untuk cairkan mucus ataupun hingus yang pekat yang menyebabkan saluran pernafasan tersumbat. Dia juga boleh kurangkan bengkak dalam rongga hidung dan bantu untuk bernafas dengan lebih selesa. Kalau anda sakit tekak ataupun batuk, berkumur dengan air garam juga boleh membantu. Kumur dengan air garam 2 hingga 3 kali sehari. Anda boleh rasa kurang sakit tekak, dia akan redakan radang dan juga mengurangkan jumlah kuman yang ada dekat bahagian mulut dan tekak anda. Tak perlulah kita terus bergantung pada antibiotik. Boleh cuba dengan air garam.